Buatlah untuk diri sendiri dan Allah, bukan cuma nak menjemput jodoh. Okey, pertama sekali jerawat saya ni semakin menggasar. Okey, bila kita nak buat sesuatu, kita perlukan sesuatu, betul tak? Contohnya, kita ni manusia, kita perlu nampak kelebihan dia. Contoh kalau kita nak kahwin, kita kena tengok kecantikan wanita tu kan, apa yang menarik hati kita. Barulah kita akan usaha gila-gila, terutamanya lelaki lah kan. Jadi kalau kita nak solat, besok kawan kita ajak kita solat, mula-mula kita mungkin pergi disebabkan kawan kita ajak. Lama kelamaan ikhlas tu akan datang. Jangan tunggu ikhlas baru buat. Buat sampai datang ikhlas. Lama-lama dia akan datang ikhlas. Macam tu lah, kita buat kerana Allah, lama-lama kita akan cinta diri kita. Orang yang cinta diri dia ikut nafsu dia, lama-lama dia akan tinggalkan perintah Allah. Sebab apa? Dunia ni tak akan pernah puas. Nafsu demi nafsu, hari demi hari, lama-lama dia akan tenggelam dalam nafsu yang sangat tak akan pernah puas. Jadi buat kerana Allah tu, dia kena paksa. Buat dulu, buat lama-lama, dia akan rasa kemanisan, ikhlas tu dia akan datang. Jadi cinta Allah, dia akan cinta diri sendiri, dan buat kerana Allah akan dapat segala-galanya.